Okey, hari ni 13 hari bulan 4 2026 dan harga minyak hari ni. B23 ni fully electric berapa kilowatt? Yang ni dia ada dua version, satu 60 kilowatt dan satu lagi 80 kilowatt. Kalau kita isi elektrik penuh, dia baru jadi dalam harga RM20 lah, RM20 kalau 60 kilowatt. Kalau 80 kilowatt dalam RM40 kereta 4x4, sunyi, sedap bawa, comfortable lagi. Jadi untuk sesiapa yang tengah fikir berbaloi ke tak, jom kita tengok kat sini kalau kita nak charge kereta ni. So kat sini ialah charger dia yang ni 7 kW. Ada setengah kereta dia ada 11, ada 22 kW, tapi yang ni 7 kW saja. Jadi 7 kW taklah require pakai 3 phase, single phase pun dah cukup. Simple je. AC charger, kita cabut AC charger kat sini dan kita charge. Nanti kita update lagi. Jumpa lagi saya Syarif. Assalamualaikum.